Rasuah merupakan satu gejala sosial yang sangat sinonim dalam masyarakat. Menurut Indeks Persepsi Rasuah Negara, Malaysia berada di tangga ke-50 daripada 175 buah negara. Senario ini sangat membahayakan kerana ia boleh memburukkan nama negara. Oleh itu, apakah punca-punca rasuah? Punca utama rasuah adalah keinginan peribadi. Rasuah bermula dengan 1001 alasan. Kebanyakan individu melakukan rasuah kerana mereka ingin hidup yang mewah, ingin cepat kaya, menunjuk-nunjuk riak dan sebagainya. Seterusnya adalah kegagalan pentadbiran. Kepimpinan yang lemah seperti tidak efisien dalam pengurusan, gagal melakukan pemantauan dengan kerap dan tidak mematuhi prosedur-prosedur yang ditetapkan menyebabkan berlakunya rasuah dalam sebuah organisasi. Kegagalan pentadbiran menyumbang kepada hampir 37% punca rasuah dalam negara. Gaji merupakan salah satu faktor terjadinya rasuah. Dalam negara kita, terdapat perbezaan gaji mengikut sektor kerajaan dan sektor swasta. Setengah individu yang menerima rasuah, mereka mengambil rasuah bagi menampung kehidupan mereka. Contohnya bagi pegawai-pegawai yang bergaji rendah dan tinggal di kawasan bandar, mereka mengambil rasuah disebabkan oleh kos sara hidup yang tinggi dan mereka sering mengalami krisis keuangan. Oleh itu, mereka akan mengambil peluang yang ada untuk menerima rasuah. Seterusnya ialah kurang didikan agama dan moral. Didikan agama dan moral merupakan panduan dalam hidup kita. Sekiranya individu-individu tersebut kurang didikan agama dan moral, mereka akan mudah terpengaruh dengan dunia yang mementingkan kemedaan dan mengejar kekayaan. Oleh itu, rasuah merupakan salah satu cara untuk mereka mengejar kekayaan. Sosial dan budaya juga merupakan punca berlakunya rasuah. Antara budaya rakyat Malaysia yang boleh menyebabkan rasuah ialah pemberian hadiah seperti wang ringgit ataupun barang berharga yang akan diberi di dalam suatu majlis ataupun di hari perayaan. Mereka akan menggunakan peluang ini dengan sebaiknya untuk melakukan kegiatan rasuah tanpa disedari oleh sesiapa pun. Punca rasuah yang seterusnya ialah kelemahan pemimpin dan pengurusan organisasi. Pemimpin merupakan individu yang penting dalam sesebuah organisasi. Jika seseorang pemimpin itu tidak menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya ataupun erti kata lain tidak berintegriti, orang yang dipimpinnya ataupun mereka sendiri mudah untuk melakukan rasuah. Kelemahan pemimpin ini juga akan membawa kepada pengurusan organisasi yang teruk kerana amalan rasuah akan terus berleluasa tanpa ada individu yang akan mencegahnya.